بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Yang ke-53 daripada Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik bagi Allah ialah Al-Wakil, maknanya yang diserahkan kepadanya segala urusan. Firman Allah Ta'ala, wa kafa billahi wakila, artinya dan cukuplah Allah menjadi pelindung urusan menghadapi musuh. Firman Allah Ta'ala, alladzina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Surah Al-Imran ayat 173. Artinya mereka juga, yakni orang-orang yang beriman, ialah yang diberitahu oleh orang kepada mereka bahawa kaum kafir, musyrikin, musuh telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka mereka itu makin menambahkan iman mereka. Lalu mereka berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami, dan ia sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya urusan kami. Sebab turun ayat ini ialah selepas peperangan Uhud, apabila berlaku ujian yang dahsyat kepada bala tentera Islam. Apabila mereka tidak ikut arahan Nabi SAW yang mengatur strategi perang supaya mengawal bukit yang berhampiran bukit Uhud, bukit yang kecil dikawal oleh pasukan pemanah. Nabi berpesan pasukan pemanah ini jangan tinggal bukit ini, tak boleh tinggal sekali-kali, sama ada tentera Islam menang ataupun tewas, kerana bukit ini adalah pelindung untuk mempertahankan serangan dari belakang. Apabila permulaan perang Uhud, musuh kalah, mengundur, melarikan diri. Mereka meninggalkan banyak barang yang berharga, binatang ternakan. Kerana perangai orang Arab ni, kalau berperang dia bawa barang berharga untuk beri semangat. Bila dia serang, kalah, mereka tinggal barang berselerok di lapangan, menyebabkan sebahagian yang ada di markas pergi pungut barang tinggal oleh musuh, dan sebahagian yang ada di atas bukit tak tahan tengok barang berselerok ni. Takut boleh ke orang ini. Menyebabkan mereka tinggal bukit. Lalu ketua mereka melarang, Rasulullah pesan, jangan tinggal bukit ini. Tak dengar. Allah Ta'ala sebut ayat semua tu, Allah Ta'ala ini hadha yaprasitum wa tanaza'tum bil amri wa asaitum wa arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya minkum yuridu al-akhirah.
Allah Ta'ala telah menunjukkan kemenangan kepada kamu. Tiba-tiba kamu lupa kepada arahan Nabi. Sebahagian kamu nak ke dunia, tengok harta banyak, nak ke dunia. Sebahagian kamu nak ke akhirat, ya ikut arahan ni, tak tinggal bukit, sikit saja. Sebahagian besarnya terkekang ke barang banyak, nak ke dunia. Tapi Allah Ta'ala mengampun dengan kamu semua. Itu satu ujian kepada awal Islam. Bila bukit ditinggal, maka tentera musuh yang meninjau di belakang, pasukan berkuda, masa itu dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Dia belum Islam di kafir masa itu. Dia melihat bukit ini sudah ditinggal, lalu dia terus dengan kuda yang laju cepat, tak ada nak pitah, menyerang markas tentera Islam, menyebabkan Nabi dan sahabat-sahabatnya ada di mereka dia serang, dikepung. Yang berundur mari pula dikepung, terkepung, terkepung sehingga sahabat-sahabat melindungi Nabi. Ada yang menadah belakang kerana menahankan Nabi dia kena panah, sanggup mati. Dan Nabi sendiri berdarah, luka di pipinya, melilih darah, lilih darah. Ada seorang sahabat jilat darah Nabi. Nabi kata orang telah darah aku ni tak kena neraka, tak masuk neraka. Dia kepung. Tapi Nabi mempunyai kebijaksanaan, strategi. Lalu mengundurkan tentera rapat ke Bukit Uhud. Bukit diambil oleh tentera Islam, musuh tak boleh serang. Tetapi yang menyebabkan 70 orang gugur syahid, termasuk Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi, pahlawan yang terkenal, Abdullah bin Jahash dan lain-lain lagi. Dijincang mayatnya dan ramai yang luka-luka, termasuk jasad Nabi SAW mendapat luka. Allah Ta'ala jadikan Nabi luka, bukan kebal. Ini nak uji luka. Nabi luka dalam perang itu, patah gigi, luka. Tetapi tentera musuh tak boleh nak serang kerana atas bukit diambil oleh tentera Islam, menyebabkan mereka berundur dan mereka lari balik. Dan Nabi balik ke Madinah, ada yang dipapah. Masa itu tersebar berita Nabi dah wafat, dah dibunuh. Tersebar berita. Ada sahabat yang lemah semangat bila Nabi kena dibunuh tu, balik ke Madinah. Lalu puak-puak muslimat, sahabiat yang tunggu di Madinah tanya pasal apa balik, Nabi mati. Lalu kena tagur, muslimat tagur dengan batu. Kalau Nabi yang mati, mengapa mudah mati dengan Nabi? Mereka pusing semula. Jadi huru-hara. Setelah tentera berundur, tentera Islam balik ke Madinah, lalu dia beritahu bahawa musuh sedang berkumpul di satu tempat untuk menyerang balas. Lalu Nabi suruh kejar musuh, termasuk yang luka-luka dibawa sama. Hanya yang terlibat dengan perang saja, orang munafik tak dibenar. Termasuk yang dipapah sama, pergi untuk mengejar musuh. Dia mengejar musuh. Jadi ada orang Badui beritahu musuh sedang berkumpul ramai nak serang balas. Bila dengar itu mereka hasbunallahu wa ni'mal wakil, disebut ayat ini. Mereka apabila diberitahu musuh sedang berkumpul, mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah menjadi wakil yang menolong kami. Kami tak berani, kami akan pergi lawan sama ada mati, menang atau mati. Bila musuh dengar orang Islam nak serang balas, mereka lari takut. Allah Ta'ala masukkan kerunan dalam hati-hati mereka. Mereka terus balik ke Mekah, berundur. Itu cerita daripada ayat ini. Hasbunallahu wa wakil, cukup Allah menjadi penolong kami dalam menghadapi musuh. Jadi ayat ini dibaca oleh sahabat bila perang. Hasbunallahu wa wakil. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Ibn Abbas, kana akhiru kalam Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fi an-nar hasbunallahu wa ni'mal wakil qala wa qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam mislaha rawahu al-Bukhari. Artinya
adalah akhir kalam Ibrahim alaihissalam ketika ia dicampur ke dalam api, ialah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Katanya lagi, dan Nabi kamu SAW berkata seperti itu juga. Ibn Abbas meriwayatkan Nabi Ibrahim bila kajian Namrud hukum Nabi Ibrahim campur dalam api yang besar, api yang dinyalakan untuk bakar Nabi Ibrahim. Dia punggah kayu api sebanyak-banyak, lepas tu nak rapat tak boleh, guna menjanik. Menjanik ni ialah senjata berat untuk lempar batu yang besar. Letak Ibrahim atas tu, campur dalam api. Ibn Abbas kata masa campur dalam api, Ibrahim kata masa campur dalam api tu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah, dan Allah sebaik-baik tempat kami menyerah diri kepadanya. Diriwayatkan masa itu malaikat turun jumpa Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, beritahu je arah, suruh kami buat apa saja. Ibrahim tak angguh dah. Tak berikan mukjizat, tak dimakan oleh api. Malaikat mari. Malaikat kata, beritahu aku nak binasakan tentera Namrud. Malaikat Ibrahim kata, aku tak berhajat padamu, aku berhajat pada Allah. Lari malaikat. Menunjukkan bagaimana keimanan Ibrahim alaihissalam menyerah diri kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah menjadi wakil yang menolong kami. Aku tak harap pun wahai malaikat, aku harap pada Allah. Ini kekuatan iman Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW kata begini juga masa berlaku perang Uhud yang disebut tadi. Itu dia. Adapun maksud al-wakil itu menurut Al-Hulaimi rahimahullah ialah yang diwakilkan dan diserahkan kepadanya. Makna kita serah diri kepada dia. Wakil kita yang kita serah diri kepadanya untuk membantu dan menolong kita. Ayat ini elok dibaca bila kita menghadapi kesusahan. Seperti ketahui bahawa mencipta makhluk dan segala urusannya adalah milik Allah. Tiada memiliki oleh sesiapa pun selain daripadanya. Kita ni milik Allah Ta'ala. Kena serah pada Allah Ta'ala lah. Diri kita ni sama ada nak suruh kita mati ke, nak suruh kita hidup je, serah pada Allah Ta'ala. Menurut Syekh Al-Hasanin Makhluf rahimahullah, yang bekas Mufti Mesir rahimahullah, ialah yang diwakilkan kepadanya segala urusan hamba-hambanya. Semua urusan kita serah pada Allah Ta'ala. Dan segala apa yang memberi maslahat kepada mereka ialah yang menguruskannya menurut kehendaknya. Yang urus kehidupan kita Allah Ta'ala, kita serah pada dia. Kalau kita terima susah, kita sabar. Kalau terima senang, kita syukur. Dan sesungguhnya hambanya telah menyerahkan kepada Allah segala urusan mereka, dan mereka bergantung di atas ihsan, kebaikan daripada Allah, kerana hamba itu lemah untuk menghasilkan segala kepentingan mereka. Kita hamba ni lemah, tak boleh nak buat apa. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, dan Allah Ta'ala itu berkuasa di atasnya. Menurut Abdullah bin Mubarak, ini ialah seorang ulama hadis yang terkenal. Dia sebut Amirul Mukminin fil hadis, raja dalam ilmu hadis. Ceritanya dia bersama Harun al-Rashid. Harun al-Rashid pergi ke Madinah, pergi haji, ziarah Madinah. Abdullah bin Barak juga ziarah Madinah. Tiba-tiba isteri Harun al-Rashid, Zubaidah, tengok orang sambut Abdullah bin Barak ni ramai pada sambut raja lagi. Dia hormati ulama yang terkenal. Saya Imam Malik sambut Abdullah bin Barak, sambut dia, turunlah kaki sambut Abdullah bin Barak ni. Ulama yang terkenal, ialah seorang alim yang berjihad dengan tulisannya, berjihad dengan pidatonya, dan berjihad dengan pedangnya. Terkenal. Abdullah bin Barak ni ialah seorang ulama yang mujahid, yang berjihad dengan kitab karangan dia, dan berjihad dengan ucapan dia, yang terkenal. Dan dia penuh tulisan kepada sahabat dia Fudail bin Iyad, sahabat dia tasawuf yang terkenal di Mekah. Fudail bin Iyad ni orang mengaji tasawuf, tahulah. Dia buat ibadat di Mekah, Madinah, Mekah bulan alih. Dia tulis yang ambil sultan annaka bil ibad talabu maka khadduhu bidumuhi wa nuhuruna bidima'ina tatakhaddabu. Wahai sahabatku yang sedang beribadat di Mekah dan Madinah, kalau mengerti makna perjuangan,
Mu sedar bahawa membuat main-main je dengan ibadat ni. Kalau sekiranya lehermu, pipimu dibasahi oleh air mata kerana khusyuk beribadat, ketahuilah bahawa kami yang berjihad ni berlumuran darah di tubuh kami. Bila Fudayl ayat baca, tidak sehari menangis, Fudayl ayat menangis. Betul. Kawan aku kata betul. Betul. Lalu dia tanya orang bawa surat tu, "Muminat ilmu hadis?" Tulis ini hadis. Aku riwayat daripada Nabi SAW bahawa seorang yang berjihad perjalanan Allah Ta'ala, selama dia keluar untuk berjuang menegak agama Allah, kamu tak boleh capai pahala macam dia berjihad, kecuali kamu tak tidur langsung buat ibadat, semayang tak berhenti. Kalau dia tinggal seminggu dah tidur, dak makan, buat ibadat, sanggup tak? Tak boleh nak buat macam tu. Ataupun kamu puasa berapa hari, sebulan dia tinggal, sebulan dah buka langsung, sanggup. Kalau sanggup buat begitu, barulah boleh capai pahala orang berjihad ni. Kan pahala berjihad ni lebih besar daripada mereka yang beribadat. Itu dia. Bara ni terkenal. Lalu bila Zubaidah, saya tengok orang sambut Abdullah Bara ni, ramai pada sambut raja lagi. Lalu Zubaidah kata, "Anta amir, awak ni raja, bukan suami aku jadi raja. Mu ni raja sebenarnya." Lalu dia bergelar Amir Mu'minin fil hadis. Amir Mu'minin, raja orang Islam dalam ilmu hadis. Dari Ibnu Jurayd katanya al-wakil itu maknanya as-syahid, yang dia menyaksikannya. Menurut Al-Mandili rahimahullah, ialah yang memerintah akan segala pekerjaan makhluk pada dunia ini dan pada akhirat. Allah Ta'ala perintah semua, urusan kita dunia, urusan kita akhirat, semua buah perintah. Itu mengikut Syekh Abdul Qadir Mandili. Wallahu a'lam.